P. Ramlee meninggal kerana terseksa. Ini adalah dibacakan keratan akhbar yang dimuat naik oleh Made 60-an dalam grup FB Seniman dan Seniwati Malaysiaku dulu-dulu. Artikel ini adalah temu bual dengan Puan Sri Saloma dipercayai beberapa hari selepas Tan Sri P. Ramlee meninggal dunia pada 29 Mei 1973. Kita tak usah bercerai. Kita dah tua. Kalau nak bercerai, biar bercerai mati. Jangan bercerai hidup. Demikian kata-kata terakhir dilafazkan oleh Allahyarham P. Ramlee kepada balunya Cik Saloma beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia. Ganjil. Menurut balu Allahyarham yang berusia lebih kurang 31 tahun itu, bahawa beberapa hari sebelum P. Ramlee mengembuskan nafasnya yang akhir, Allahyarham telah menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Sebenarnya, kata Saloma, suami saya itu seorang yang sentiasa tersiksa jiwanya, tetapi selalunya kelihatan gembira sahaja dalam hidupnya. Kematiannya mungkin disebabkan terlalu berat memikul beban-beban dalam tugasnya sehari-hari. Dan saya sering menasihatinya agar jangan berputus asa. Sesuatu yang hendak dicapai, ia harus mengenepikan segala rupa dugaan serta rintangan, ujar Saloma. Menurut Saloma lagi, dia pernah memberikan galakan kepada suaminya semasa Allahyarham hidup. Dan ia juga pernah memberikan idea-idea yang berkesan agar Allahyarham tidak sentiasa diselubungi oleh perasaan susah. Kerana saya tahu dia sedang mengidap sakit jantung dan untuk mengelakkan supaya dia tidak terlalu runsing, saya pernah berusaha menolong ada saja dalam kegiatannya setiap hari, kata balu Allahyarham. Saya katakan padanya, abang boleh mengubah lagu, saya boleh menyanyi dan kita harus bekerja kuat dalam usaha meninggikan lagi taraf bidang seni yang telah kita renangi dan juga taraf syarikat rumpun Melayu yang dia sendiri menjadi pengarahnya, tegas Saloma dengan nada serius. Seterusnya, bidu wanita veteran itu menyatakan bahawa mungkin itu sudah nasibnya hendak berpisah buat selama-lamanya. Apa hendak dibuatkan? Bercerita tentang peristiwa sedih pada Selasa itu, Saloma berkata, biasanya Allahyarham tidur lebih cepat dari saya. Tetapi pada malam itu entah macam mana saya pula yang tidur lebih cepat darinya. Menurut Saloma, sepanjang perkongsian hidupnya, Allahyarham tidak pernah makan otak-otak dan beberapa hari sebelum kematiannya, dia meminta saya membuat otak-otak, jelas Saloma. Dan selepas itu, tidak ada kelakuan ganjil yang dilihat. Pada pagi Selasa itu, kira-kira jam 4, saya dikejutkan oleh Ramlee yang mengatakan bahawa jantungnya terasa sakit. Segera saya memberi minum air selawat kepadanya dan memberitahu yang saya ingin menelpon ambulans, katanya. Aku tahu aku sedang diserang sakit jantung dan aku rasa akan mati. Jatuh ke riba. Selepas saja berkata demikian, Allahyarham berehat di atas katilnya, sementara Saloma tetap duduk memerhatikan keadaan di sisi katil. Belum pun sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba Allahyarham kelihatan resah, terjatuh dari atas katil terus ke ribaan isterinya. Ketika jatuh itu, Saloma sendiri tidak dapat berbuat sesuatu kerana ia menyangka tentulah suaminya pengsan. Lebih dari sejam Allahyarham dipangku oleh Saloma dan melihatkan tubuh badan suaminya tidak bergerak-gerak, barulah Saloma menyuruh seorang keluarganya menelpon ambulans. Apabila tiba saja di rumah sakit, barulah Saloma ketahui suaminya sudah meninggal dunia. Itu pun setelah mendapat pengesahan dari doktor. Menyentuh tentang kegiatan Allahyarham sepanjang hayatnya dulu, Saloma menyatakan dia cukup mengerti soal peribadi suaminya itu. Katanya suaminya seorang yang berjiwa seni, berjiwa perjuangan dan berjiwa pemurah. Dalam hidup kami sehari-hari, suami saya tidak pernah menyusahkan saya. Saya tidak disuruhnya masak,
tidak disuruhnya mencuci pakaian, tidak dibenarkan saya bekerja kuat. Sedangkan makan minumnya sendiri pun tak pernah saya senduk. Bila balik ke rumah, dia pergi ke dapur menyenduk nasi, lauk, lalu makan dan tak suka cakap banyak selain dari berkelakuan lucu dan suka berjenaka. Demikian Saloma bercerita. Jadi itulah yang saya katakan, untuk mendapat seorang suami seperti P. Ramlee bagi saya paling sukar sekali kerana sikapnya suka menyenangkan orang lain daripada dirinya sendiri. Terang Saloma lagi. Ini kadang-kadang saya merasa diri saya suka dan tertawa sendirian kerana teringat laga Allahyarham suka mempermain-mainkan saya secara tidak serius, kata Saloma sambil tertawa kecil mengenangkan kelucuan P. Ramlee semasa hidup dulu. Menurut beberapa orang sahabat akrabnya yang saya temui di Kuala Lumpur itu, bahawa sebenarnya jiwa P. Ramlee sering tersiksa. Jiwanya ini disebabkan terlalu banyak soal-soal yang tidak dapat melegakan fikiran serta perasaannya setiap hari. P. Ramlee sentiasa hidup siksa, tetapi bukan siksa kerana tidak makan atau tidak berpakaian, kerana jiwanya sangat pemurah, adil dan paling suka menolong kawan-kawannya yang di dalam keadaan susah. Susah atau menderita ditanggungnya bersama. Lebih menyedihkan lagi ketika saya sendiri melihat keadaan Allahyarham, seorang jaguh perfilman, seolah-olah seperti orang terbuang semasa menghadiri upacara penyampaian hadiah-hadiah di panggung negara Singapura dalam Pesta Filem Asia ke-19 pada bulan Mei lalu. P. Ramlee diundang tetapi tidak diberikan layanan sewajarnya. Meskipun Allahyarham terpaksa juga duduk bersama penonton-penonton biasa, ternyata kelihatan wajahnya cukup tenang. Pernah beliau meminta segala bantuan dari orang-orang kita setelah beliau sendiri terasa begitu pahitnya menggenjakan sesuatu projek. Meskipun bakat yang ada pada dirinya itu cukup lumayan, namun dari segi kewangan telah menjadi sebagai satu pemerasan serta tekanan hebat bagi penyiksaan jiwanya itu. Tidak ada seorang pun yang ingin memberikan sebarang bantuan yang diperlukannya. Dan inilah punca yang lebih memberatkan tersiksanya perasaan Allahyarham hingga mengakibatkan dia diserang penyakit jantung. Bagaimanapun cita-cita tetap cita-cita. Sungguh pun segala pertolongan yang dimintanya itu gagal, tetapi keazamannya cukup kuat. Allahyarham sempat mengambil keputusan untuk berusaha secara perseorangan, tak kira apa yang akan terjadi ke atas dirinya. Mungkin di mata masyarakat memandang bahawa kehidupan P. Ramlee dianggap manusia paling mewah, paling berkaliber, paling luar biasa dan cukup agresif. Di sebalik itu pula, manusia kurang memahami bagaimana penyiksaan jiwa Allahyarham pada setiap usaha yang hendak dilaksanakannya itu pasti akan menempuh berbagai masalah untuk mencapai ke peringkat kejayaan. Bagaimanapun, seluruh masyarakat berbangga dengan kebolehan yang telah dicapai sepanjang hidupnya dan kedewasaan seniman agung yang bergelar Raja Hiburan ini bukan sebutir bintang pudar. Namanya tetap dikenang oleh ribuan peminat dari setahun ke setahun dan mungkin 1000 tahun lagi. Sekian, tidak pula dinyatakan siapakah penemu bual Puan Sri Saloma pada ketika itu. Semoga anda semua terhibur dengan bacaan artikel di TikTok ini.